Ride Ahad ni aku tak tahu nak bawa motor mana. Nak bawa motor Y ni garang sangat. Tapi dia aku dah jual dah ni, 4,000 jalan. Nak naik double R laju sangat kan, ramai kena tinggal nanti. Tak laju, tak garang. Okey. Motor ni okey. Ride Ahad ni aku bawa motor ni. Kita ni orang pun tahu kan, ride Dania ni antara ride yang paling santai. So, kita orang semua motor semua macam CC, motor besar, kecil apa semua akan join ride Dania biasanya kalau kita buat ride. Untuk korang tak tahu ride apa Ahad ni kita ada kan. Ride sempena 40th anniversary Petronas Perintah. Ride ni memang disponsor 100% oleh Petronas sendiri. Makan, so korang pergi sana, makan akan dipayung, baju pun akan dipayung. So baju dia memang lawa. Siapa yang follow ride ni memang dapat baju sekali, memang lawa baju dia. Tapi yang paling best lagi kat sana bukan hanya makan aktiviti. Kita ada cabutan bertuah pun ada. And macam-macam lagi lah sebenarnya kan. So Ahad ni untuk korang yang siapa yang tak join lagi, yang tak bagi nama ni, korang boleh PM je kita orang untuk join. Tak ada masalah pun. Untuk pengetahuan korang, kita hanya buka untuk 200 orang sahaja untuk ride kali ni. Memang betul-betul limited. Siapa cepat dia dapat. So jumpa Ahad ni ke korang yang makan Ain. So tak ada show lagi apa, banyak nak show dah. Apa-apa PM kita.